ubat yang tablet letak bawah lidah contohnya. Ubat sakit jantung. Letak bawah lidah sakit jantung. Nama dia GTN, glyceryl trinitrate. Biasanya kalau orang sakit jantung ni dia bawa mana kocek, mari rak sekali letak bawah lidah. Bawah lidah ni dia ada satu salur darah dia agak ke jantung. Itu tak batal puasa. Hak pertama sekali ubat batal puasa, minum lah. Ya. Ubat tablet. Minum. Ubat tablet minum batal puasa lah. Tablet batal puasa lah. Lepas tu ubat yang membatalkan puasa yang menurut panduan JAKIM tu pessary. Pessary tu ada satu alat tu nak masukkan satu tablet ke dalam kemaluan wanita nak mati kulat kawasan. Patut tak tahu lah. Betul kat situ. Jadi masukkan sesuatu lah tu. Tu batal puasa. Yang lain apa lagi, suppository, yang tu masuk dalam punggung. Untuk lelaki. Untuk lelaki boleh, puan boleh. Kalau biasanya kalau budak-budak kita sub paracetamol tu buat demam lah. Kalau orang besar ni, orang tua-tua mungkin ada penyakit sembelit, dia ada sub namanya Bisacodyl. Untuk buat punggung. Ada juga kalau ada prosedur kena masukkan ubat tu, buang tu. Tu batal puasa lah. Kalau masuk air pun mengikut panduan JAKIM tidak membatalkan puasa sebab dia bukan rongga terbuka. Tapi di sana ada perbahasan panjang. Tidak mengenyangkan. Bahasa panjang. Contohnya kalau drip dia tidak mengenyangkan, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau memberikan tenaga contohnya macam dextrose air tu ada beberapa jenis lah. Tapi kalau yang ada glukos, ada gula tu boleh membatalkan puasa. Tapi kalau air saja tu kekuatan memberi nutrisi. Hypo kan masuk. Boleh batal lah. Boleh masuk gula dalam tu.